Nama saya Hafiz Arif. Saya berasal di Jenjarum, Selangor, hujung Selangor. Kemudian umur saya 30-an. Saya mula buat Tuan Wow pada 20 hari bulan 11 2014. Nampak detail saya ingat tarikh tu. Setakat ni saya dah 11 tahun 5 bulan. Saya buat bisnes ni sebab saya minat income pasif. Saya suka benda-benda yang kita buat sekali, kita dapat income tu banyak kali. Buat sekali, income tu terus dapat setiap bulan. Saya suka benda tu. That's why saya pilih Tuan Wow. Passive income ni adalah satu platform yang mana kita perlu buat kerja tu sekali, kemudian hasil tu kita akan dapat tu setiap bulan. Kerja sekali, dapat hasil tu, income tu setiap bulan. Dalam Tuan Wow ni, dia satu platform yang produk yang kita pakai hari-hari. So memang kita akan bayar setiap bulan. Hampir semua orang akan bayar setiap bulan. Jadi selagi mana orang bayar, kita akan terima profit dia setiap bulan. Itulah passive income dalam Tuan Wow. Itu yang saya suka tu lah. Passive income ni sebenarnya banyak, bukan dalam platform telco je. Dia banyak. Contoh platform passive income, property, kita sewa rumah, selagi mana orang bayar kita dapat income. Masuk duit dalam saham, kita tak buat apa-apa kan, tapi selagi mana dia terus bagi kita dividen, kita ada income. Tulis buku, buat lirik lagu, dapat royalty. Buat sekali tapi dapat income tu setiap kali kan. Dan salah satunya bisnes yang macam produk keperluan tapi dia ada sistem lah. Macam Tuan Wow ni dia produk keperluan tapi dia ada sistem yang menyebabkan kita tu dapat income setiap bulan. Sebab orang nak bayar, dia boleh bayar mana-mana. Kita duduk rumah, kita terima hasil saja setiap bulan. Tu contoh passive income lain lah. Okey, Tuan Wow ni dia satu platform tu kita dapat passive income. Tapi kita kena tahu, Tuan Wow ni dia ada satu kelebihan dia. Kelebihan dia adalah dia boleh leveragekan kita punya bisnes. Kita kalau nak dapat income yang tanpa had, time of freedom tu, kita kena boleh leveragekan bisnes kita. So dalam Tuan Wow ni dia ada leverage tu. Dalam Tuan Wow kita boleh daftar seberapa ramai orang yang kita nak, tak ada had. Dan kalau kita bina pasukan, rangkaian kita tu berkembang, kita boleh override semua top up daripada rangkaian kita. Jadi walaupun kita tak buat, tapi pasukan kita ada, kita still boleh menikmati hasil. Itu leverage menggunakan tenaga manusia. Yang kedua, Tuan Wow ni dia boleh leveragekan daripada sudut masa tu. Dia ada leveragekan sistem. Maksudnya macam ni, orang kalau nak repeat sale, dia tak payah repeat sale dengan kita. Produk keperluan ni banyak. Orang nak repeat sale ni, kebanyakannya kita nak dapat income, dia kena repeat sale dengan kita. Tuan Wow dia dah leveragekan benda tu. Orang nak top up, dia boleh top up dekat mana-mana saja. Kita duduk rumah, terima hasil saja. Jadi leverage ni yang paling penting. Banyak bisnes telco yang dia buat macam Tuan Wow, tapi dia tak ada leverage macam ni. Kadang-kadang nak top up tempat tertentu sahaja. Nak bina pasukan pun limit, dia hanya bayar pada certain tier saja. Dalam Tuan Wow ni dia boleh leveragekan 100% benda tu. Itu kelebihan dia lah. Dalam Tuan Wow ni orang tak tahu, orang tak faham sebenarnya. Kalau nak dekat pencapaian tu, banyak sangat dah. Rezeki Allah bagi dalam bisnes ni kan, sampai tak terkata lah, berbuih mulut pun. Tapi kalau nak kata pencapaian tu banyak sangat lah, banyak sangat. Syukurnya ya Allah, tak terkira lah. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu kan, contoh saya ni ada flexibility dalam masa. Saya nak pergi mana-mana, nak buat apa, saya punya hal. Tapi saya tetap income tu dibayar oleh Tuan Wow lah. Flexibility masa tu. Masa kita tak terikat. Kita buat apa pun, orang tetap guna handphone, top up, kita dapat income kan. Nak cakap duit banyak tu tak adalah banyak sangat. Duit sikit pun tidak lah kan. Tapi nak cakap kesempitan duit tu tak ada. Banyak dah trip. Saya pergi dengan Tuan Wow sejak daripada tahun 2015. Lebih 10 negara saya rasa. Lebih 10 negara. Beijing, Guangzhou, Dubai, Amsterdam, Istanbul, Paris, Bandung, Vietnam, Umrah, Korea, ini Japan. Banyak. Mestilah ya. Sebab satu itu boleh jadi satu kita punya target kecil lah. Kita nak capai satu income yang besar ni, kita kena bermula daripada kecil. So yang kecil ni adalah capai trip-trip ni. Sebenarnya dia akan mendorong kita untuk kita capai yang lebih besar. Itu yang pertama kan. Yang kedua, bila kita dah pergi sana, kita akan kenal dengan ramai orang. Kita buat networking dengan ejen-ejen yang bagus-bagus. Lepas tu kita boleh sembang dengan dia, tanya macam mana dia buat. So kalau kita bersama dengan orang-orang yang bagus ni, automatik kita akan jadi next orang yang bagus ni. Yang ketiga, of course lah, cuti percuma kan. Siapa tak nak? Bukannya kena bayar kan. Pertama, fokus lah. Fokus tu adalah key dia. Saya dah nak masuk 12 tahun buat satu benda je. That's why saya boleh strive lah dengan pendapatan yang dahsyat kan.
Sebab saya fokus satu benda. Tu yang pertama. Yang kedua, konsisten. Lepas tu kau kena konsisten setiap bulan. Sikit pun tak apa. Janji gradually dia konsisten dapatkan. Lama-lama dia akan jadi besar juga. Betul membayar, kita tak ada track record yang bagus kan. Nanya kita. Saya rasa Tuan Wah ni daripada si track record company tu dah bayar lebih 600 juta komisen kepada ahli-ahli dia kan. Dah 16 tahun dalam industri ni tak pernah gagal bayar komisen. Jadi daripada sudut confident kita nak buat bisnes ni as kita punya main purpose lah, untuk kita nak buat bisnes ni tu kita confident lah. Jadi kita tinggal buat pulun lah. Jadi nasihat saya, fokus, konsisten, cari company yang macam Tuan Wah ni yang proven, insyaAllah memang boleh. Memanglah sekarang ni memang you guys tengok saya dah dapat pendapatan yang sekarang lah kan. Tapi dulu masa saya starting buat, saya start daripada bawah juga. Dulu masa saya buat dulu full time, bulan pertama buat komisen RM53.30. Bulan kedua RM180, bulan ketiga RM360, bulan keempat belum cecah RM1,000 lagi komisennya. 4 bulan full time RM1,000 belum kan. Yang tu orang tak tahu lah kan. Orang tahu sekarang saya dapat. Sekarang yang dulu orang tak tahu. Dia susah. Memang susah, tak ada benda yang senang. Tapi kita kena hadap lah benda tu. Dalam perniagaan tu macam tu lah. Kalau dia starting tu memang kita susah. Cuma kita kena ada satu mindset tau. Bila kita buat satu benda tu, dia tak jadi, kita jangan give up lah. Kita kena, bila buat tak jadi, kita kena ada satu mentality tu, kenapa tak jadi? Apa yang aku boleh improve untuk pastikan aku boleh jadi macam orang lain? Kenapa orang lain boleh buat? Kebanyakannya orang baru ni, bila dia buat tak jadi, dia salahkan company, dia salahkan produk kan? Dia pun pindah. Jadi kalau mentality tu dia bawa ke tempat lain, sama je, tak jadi juga. Mentality tu yang penting. Memang starting semua orang start pada kosong, mesti. Saya pun macam tu. Cuma yang membezakan antara kita ni adalah siapa yang mentality dia tu, siapa yang fighter, yang fight sampai jadi tu. Tu beza. Saya Hafiz Arif, saya pilih Tuan Wah.